Assalamualaikum. Selamat petang, kawan ibu. Suri-suri rumah. Dah makan ke tu? Kerja dah siap? Macam inilah kita ibu-ibu. Daripada pagi, subuh, sampai ke petang kerja tak sudah-sudah. Ada je kerja nak dibuat. Masak apa hari ni? Saya tadi tak tahu nak masak apa. Pergi dekat dapur, tengok kejap fikir apa nak masak. Alih-alih scroll TikTok. Bila scroll TikTok, tengok resepi. Tengok resepi mudah, kan? Hari ni saya masak ayam masak bawang. Udah masak sos. Tumis sayur sudah. Janji kenyang. Sekarang ni mudah. Kalau tak tahu nak masak apa, scroll je media sosial. Facebook, YouTube, TikTok. Boleh juga tengok dekat Google, macam-macam resepi ada. Macam-macam resepi masakan. Ikan, ayam, daging, semua ada. Dulu, masa tahun 80-an, 90-an, susah kita nak cari resepi masakan. Kalau ada pun dekat majalah-majalah, tu pun tengok juga. Tapi nanti kalau dah bulan puasa, nak raya, dekat surat khabar ada macam-macam resepi lah. Rendang ayam, gulai ayam, kuah kacang. Resepi buka puasa, masak itu, masak ini. Tu tahun 80-an, 90-an dulu ya. Orang tua-tua macam saya ni, itu semua kenangan. Tapi itulah, ada surat khabar tu kadang ada yang tak berwarna. Contoh dia kata, resepi ayam masak merah. Dia tak ada warna tau. Kita warnalah pakai imaginasi kita sendiri. Dia kata masak lemak ikan ini, masak lemak ayam, masak lemak udang. Tak berwarna, ada gambar. Jadi kita bayangkan masak lemak tu warna kuning, masak merah tu warna merah. Tu dulu 80-an, 90-an. Kenangan Quran. Ada juga surat khabar yang berwarna. Ada. Dulu ibu-ibu rajin lah. Ada resepi surat khabar tu penting. Beli satu buku, sampai simpan resepi tu semua. Seronok. Cuba ni dok. Kadang 10 resepi disimpan, satu je dia try. Dulu. Kalau ada kat majalah tu, simpan majalah tu. Anak pun tak boleh bersih. Sampai sekarang kurang macam tu. Pergi scroll TikTok. Macam-macam resepi ada. Macam-macam. Saya pun macam tu juga. Resepi masak ini, resepi masak itu. Kita seronok. Simpan. Lagi-lagi masa bulan puasa. Nak raya tu. Minuman ini untuk buka puasa. Masakan ini, kuih ini untuk buka puasa. Simpan. Buatnya tidak.
Ada beratus resepi tu saya simpan. Tak lah. Terkadang kita ni semangat dia lebih. Dia dah simpan banyak-banyak. Macam museum dah. Ratus-ratus resepi tu disimpan. Cuba tidak. Seronok. Kita ni seronok je. Buatnya malas. Seronoknya sekarang ni. Contoh, ayam masak Bali. Kita tak payah susah-susah pergi Bali. Buat je. Kau nak makan ayam masak Bali. Ayam masak Palembang. Ayam geprek. Ayam penyet. Tak payah pergi jauh-jauh. Dah pandai dah buat. Nak rasa buat je sendiri. Itulah kelebihan zaman sekarang ni. Dibandingkan dulu tak ada resepi-resepi tu. Bakso-bakso ni dulu ada. Kalau aku di KL tu ada lah yang jual. Masa tu 80-an, 90-an kan. Tapi tak ramai. Sekarang tak payah. Kau nak rasa terjamin halal, bersih, buat sendiri. Berlambat resepi. Tinggal lagi rajin tak rajin je nak cuba. Kenangan semua tu korang. Hidup ni kalau tak ada kenangan pun tak seronok juga. Kadang-kadang kenangan ni ada yang manis, ada yang pahit, ada yang menyedihkan, macam-macam. Tak kira lah kenangan tu sedih ke, gembira. Kadang-kadang kalau yang kenangan yang lucu, yang gembira buat kita tersenyum-senyum sendiri. Manakala kenangan yang pahit, yang menyakitkan, buat kita mengalirkan air mata bila kita teringat. Tapi korang kadang-kadang pengalaman kenangan tu buatkan kita jadi dewasa. Hidup tanpa kenangan pun kosong juga. Sekali tu nak juga buka diary hati, diary ingatan tu, ingat balik. Seronoknya masa dulu. Macam ni. Seronoknya masa dulu. Kalau kenangan yang paling menyakitkan hati pula kita fikir. Kalau boleh balik di putar masa, aku nak betulkan semua. Hati tak ni tak boleh. Kita hiduplah dengan kenangan tu sampai hujung nyawa. Ambil hikmahnya je. Kadang-kadang bila terkenang balik yang sakit-sakit tu, kita berjaya harungi. Kita patut bersyukur. Kita patut sedar betapa kuatnya kita. Sebesar mana pun masalah, kita boleh selesaikan. Betul tak? Itulah kenangan. Kenangan masa kecil, kenangan masa kita remaja, kenangan masa kita jadi ibu muda, kahwin muda, semua kenangan. Kita tak boleh buang kenangan tu, korang. Tak kira lah kenangan tu pahit ke manis, dia akan hidup dengan kita sampai bila-bila. Kita tak boleh nak padam, tak boleh nak lupakan. Dan kita diciptakan penuh dengan daya ingatan. Sampai bila-bila pun kita akan ingat. Tapi seronok juga ada kenangan. Ada benda yang kita boleh ceritakan pada anak-anak, pada cucu-cucu.
supaya mereka tahu masa lalu tu macam mana. Okey korang. Borak-borak kerja saya pun dah siap. Hari pun dah mendung nak hujan. Hujan-hujan macam ni mengundang juga nak tidur. Okey korang. Terima kasih sebab dengar saya bebel. Assalamualaikum.